Macam kena sabar dengan isteri kena sabar dengan suami. Tapi bila saya dah faham agama, saya letak sabar itu ada syurga yang menanti. Saya dah cuba belajar menerima itu sebab sakit memang sakit, tapi lagi sakit kita boleh selagi tidak memudaratkan. Tapi kalau kita rasa memudaratkan, kita tarik handbrake, kita lepaslah. Tapi buat masa saya belum ada tahap sampai nak tarik handbrake. Walaupun kadang-kadang ada, tapi okay, boleh sabar lagi, boleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku tahu syurga Kau sangat mahal ya Allah, tak apalah. Macam kan? Sebab kita dah faham. Tapi mungkin ada orang yang dia tak dapat rasa, so kita tak boleh paksa orang. Sabar. Jasmine, sabar jangan. InsyaAllah ada syurga. Sebab setengah orang pemahaman tak sampai mungkin tak sama. So kita tak boleh pastikan orang tu jadi macam kita. Tak boleh. Sebab dalam Islam yang dia rasa tu pun lain. Memang Allah kata Allah tak suka perceraian. Tetapi Nabi kita pun pernah bercerai. Dan kita kena tahu kenapa. So benda tu bukanlah satu larangan. Jadi kita kena faham situasi masing-masing. Kalau ia memudaratkan kita, akan buatkan kita jadi lebih teruk, dengan tu pisah. Yang terbaik pisahlah. Tidak ada masalah. So